Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright, game Piala Malaysia Round 16 pusingan yang kedua. Ini adalah game penentuan pasukan mana yang akan ke Sukhahi. So, untuk video pada kali ini aku tertarik nak layan pertemuan di antara pasukan Selangor bertemu dengan Kelantan The Real Warriors. Sebab first round itu hari Kelantan bagi fight gila-gila dekat pasukan Selangor sehingga diorang terkena last minute, kan. Selangor menyamakan kedudukan daripada Faisal Halim. Malam tu Faisal Halim jadi hero lah, menyamakan kedudukan, dan Faisal Halim sumbat gol kemenangan buat pasukan Selangor di saat-saat akhir masa tambahan. Dan untuk pertemuan pusingan yang kedua, Selangor menang dengan jaringan 3-0, Mat. Walaupun diorang bermain 10 orang tadi, ada yang kena kad merah. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan sama-sama. Let's go. Alright, ini dia pertemuan di antara pasukan Selangor bertemu dengan Kelantan The Real Warriors. Pertemuan di antara Selangor berdepan Kelantan The Real Warriors. First game itu, Arif, memang fight gila Kelantan bagi Lepas kemenangan pada perlawanan yang pertama yang berlangsung pada 19 tapi Januari silap lah. dengan dua jaringan dari Faisal Main Halim. dekat home Selangor ni lain macam lah Selangor, kan. Oh. Oh, ni import baru. Nombor 9. Apa nama dia? Hugo kalau tak silap aku. Makan yang baik dari Ogo. Hugo. Zikri dengan hantaran. Lemak, mantap lah, Mat. Okey. Ni gol yang pertama untuk Selangor, geng. Trigo Moraes, top scorer untuk pasukan Selangor ni, geng. Woi, ramai penyokong Selangor yang turun, Mantap. Untuk mereka berada di depan. Akaun dibuka oleh Trigo Moraes untuk Okey, geng. Pergerakan berpunca daripada pemain import baru Selangor, geng. Hugo. Hantaran dia cantik ah. Piala Malaysia. Hantaran dia cantik bagi Zikri Halili. Zikri Halili punya crossing pun mantap juga tu. Menjadi pencetus pada pergerakan ini, membuat hantaran kepada Zikri Halili. Ngam kat kaki Trigo Moraes. Mempunyai ruang di hadapan beliau dan dapat melihat di mana kedudukan Trigo. Siapa WhatsApp aku pagi-pagi sama buta Zikri Halili ni? untuk menerima bola di kawasan tengah dan yang satu hantaran yang baik. Untuk Safwan, kali ini Haris Aikal. Lemak. Dia cuba Aggregate dah 3-1, aggregate. Tetapi ya Habib Harun berada di sana. Membuat hantaran di kawasan belakang. Sekali lagi Safwan menghidupkan bola. Kelantan kali ni second round tak berapa nak jadi sangat. Lebih sempurna sebenarnya, tetapi ya agak jauh juga. Memang tumpul gila dia. Memang tumpul gila dia orang dekat bahagian depan. Habib Harun. Oh, sudah. Moraes yang terjatuh. Ada Jangan tak ayam. Kau keeper import kot. Mencemaskan. Awak tengok. Peluang untuk Kelantan, geng. Peluang untuk Kelantan. Tetapi Zikri Khalili menutup ruang tersebut. Untuk Ashraf Ali. Ini aku cakap tadi lah, Kelantan. Kesudahan diorang tu tak ada lah, geng. Kesudahan diorang tu tak ada. Sebentar tadi. Moraes. Trigo. Sedang ada kesempatan ujung separuh masa pertama. Oh, cantik Faisal Halim. Satu jaringan mudah. Di ujung separuh masa yang pertama, geng. Bersiu nampaknya sekali lagi, back to back Faisal Halim score, geng. Itu hari 2 biji. Game kali ni sebiji dia bagi. Kini 1 gol. Itu dia kepimpinan Kim Panggon. Ya, dalam laluan mereka terus menyala, geng. Tadi satu hantaran yang jauh daripada pemain di kawasan tengah. Trigo, serius aku cakap, combination Trigo dengan Faisal Halim ni memang menjadi-jadi ya, geng. Nampak sedap ada orang main. Antara di belakang, celah-celah pemain. Cantik ni, cantik, memang cantik. Berlari di kawasan belakang. Dan, tak ada seorang yang marking Faisal Halim kat situ. Okey, separuh masa kedua aggregate dah 4-1.
So aku boleh cakap aggregate dapat satu ni memang agak sukar lah. Pasukan Kelantan nak comeback balik kan. Sebab sebelum perlawanan aggregate 2-1 boleh aku katakan dengan permainan yang Kelantan bagi masa first round tu, mungkin aku boleh cakap 50-50 tau. Walaupun Selangor ada kelebihan lah sebab dia borang bermain dekat tempat sendiri kan. Then dengan aggregate sekarang ni memang susah. Faisal cantik. Kaki dia panjang. Kaki dia panjang amat. Dengan Damianov. Ini bertindak lebih ada cemerlang. kaki dekat situ. Faisal Halim sendiri membuat hantaran kepada Halim Haikal di kawasan belakang pemain pertahanan pasukan Kelantan. Lembak kaki dia. Dan Halim Haikal membuat hantaran kembali kepada Faisal Halim. Dan satu lawan satu. Cakacik defend Kelantan Faisal Halim duk gelecek bola kan. Eleka tindakan dari Alex dan satu tackle yang agak keras Ini dia. dari Harith Ini Haikal. dia pertembungan kad merah Harith Haikal geng. Ya, sudah 2-3 kali Alex ini buat. Elek punca lah kau Elek. Kawan nampak kad merah kau tengok. Kau bagi bola tanggung kat kawan tau. Bola 50-50 tau. Tapi siapa yang ni? Hantaran ke belakang. Kawan ni dapat dulu. Siapa nama dia? Alamak aku Yang lupa lah. tidak sampai. Kena keting mat. Harith Haikal. Start kena keting mat. Agak bahaya juga. Tindakan sebegini boleh Tadi mula ref bagi kad kuning tau. Bila check balik tengok balik macam ni, pop start kena dekat bukan kena dekat keting. Nasib baik pakai simpad lah. Kalau tak pakai simpad tu, kicap mat kaki kau. Kamil Zakaria. Memang clear geng, red card geng. Dan kad merah untuk Harith Haikal bagi meninggalkan Selangor beraksi dengan 10 pemain. Memang dia sedar, memang dia akui memang silap dia tadi. Lepas gol kedua baru Harith Haikal kena kad merah Selangor masa ni dah ada 2 biji lah kat sini. Dorongan yang baik buat Gregor Moraes. Bijak untuk Gregor Moraes. Dan pastinya jaringan Laju Muhammad Cirgo untuk ni kan. Selangor. Keeper lambat sikit Dengan 10 Lambat pemain. sesaat tadi tu. Dia Gregor sempat Moraes. Dia sempat kuis bola tu. Cirgo ni muka je macam tu tau. Muda lagi ni kan. Melepaskan peluang. Umur baru 23 ke 24. Tajamannya untuk jaringan kedua cantik. pada malam ini. Tak offside Inilah jaringan yang boleh dikatakan Ada lagi seorang kat bawah. Gol daripada pemain-pemain Baik. Kerana Walaupun kita main lihat 10 balik orang di kawasan tengah. Walaupun main 10 Sebabkan orang ada juga sebelum lagi itu gol. Pemain Selangor cuba menekan di kawasan kotak penalti pasukan Kelantan dan satu hantaran lurus yang cukup baik. Aggregate 5-1 aggregate. Itu adalah peluang keemasan sebenarnya untuk Albert Kang. Albert Kang. Dan sekali lagi Albert Kang mempunyai peluang yang terbaik. Kira yang tak didedang untuk Syahir Bashar pada malam ini, Aniza. Syahir Bashar Sumbangan yang cukup besar. Baik Syahir Bashar Aku minat dia lagi. Nama dia naik. Okey. Percubaan daripada Kelantan geng. Nama dia naik masa ni under squad Malaysia under 23 dulu. Menyelamatkan keadaan. Syahir Bashar ni. Tight Ong. Ditanuk keluar oleh Mamadou Diarra. Itu dia. Flashlight dah dinyalakan Teringat aku kat Parah itu hari. Masa lawan JDT tu hari. Aduh, yang awal flashlight nyala kan. Lala kena last minute dengan JDT. Punca lah siapa pasang lampu ni kan. Teringat balik Itu dia tamat perlawanan. Selangor ke suku akhir. Alright, tamat perlawanan. Selangor menang dengan jaringan 3-0 dan melayakkan diri ke suku akhir dengan aggregate 5-1 tewaskan pasukan Kelantan The Real Warriors. So gang, 4 game berturut-turut di bawah kepimpinan Kim Panggon gang. Wah, dia dah macam selepas DNA Jerman keluar, Tan Chee Ho masuk kan, menang macam tu. Kali ni Kim Panggon pula buat. Tapi ada yang komen sebelum ni kan, lawan Kelantan boleh lah. Tak apa, sabar. Awal lagi, baru 16 kan. Nanti step by step akan jumpa pasukan-pasukan yang lagi sedap, lagi padu kan.
Sabar. Okey. Untuk pasukan Kelantan, mungkin sekarang ni diorang drop main dekat Challenge Cup, ada peluang lagi dekat Challenge Cup, ada rezeki boleh angkat piala tu, kan? Serius aku cakap, pasukan Kelantan ada player yang sedap-sedap, yang best-best. Diorang ada gameplay diorang pun sedap. Diorang boleh build up play kan, build up game apa semua kan. Memang ada gameplay cantik tapi penyudah diorang tak ada kan. Ifo Dayo pun dah tak ada dah kan. Ada Ifo Dayo tu sedap sikit depan pasukan Kelantan. So Selangor dah melayakkan diri ke suku akhir, bakal berjumpa pasukan Negeri Sembilan ataupun Immigration. Kena tunggu Ahad nanti pertembungan Immigration dengan pasukan Negeri Sembilan. Kalau kata jumpa Negeri Sembilan lagi, jodoh tu memang kuat betul lah dengan Selangor kan. Asyik Negeri Sembilan lawan Selangor, asyik Negeri Sembilan lawan Selangor. Biasa kalau Negeri Sembilan lawan Selangor ni memang tak ada luck dekat Negeri Sembilan. Tapi kita tengok untuk season pada kali ni macam mana, sama ada Negeri Sembilan boleh layak ataupun tak. Selangor still dengan momentum diorang kan. Alright, aku rasa dah tak ada apa lagi dah aku nak cakap untuk video pada kali ni. Aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.